adalah player yang paling on top dekat Kuala Kangsar ni koma. Hari ni aku nak review MVX Standard koma, MVX V2. Owner ni adalah player yang paling on top dekat Kuala Kangsar ni koma. Kalau koma kenal, koma tik dia kejap. Kamu nampak pun dekat Kuala Kangsar ni koma tik dia. Ini abang punya ke? Ini akak punya ke? Review sikit. Dia dah tukar macam-macam koma. Tapi dari segi enjin kurang je. Dia banyak aksesori. Aksesori motor dia banyak. Kalau enjin dia kurang sikit. Dia tak tukar lagi exhaust, dia pom-pom lagi. Dia exhaust standard lagi. Sebelum ni dia pakai cover set yang standard. Tapi dia tukar stripe je. Ini dia tukar cover set terus color purple. Maybe dia minat color purple kot. Sampai dia bantai cover set purple. Kebanyakannya lelaki takkan pakai color purple ni. Dia pun tak naknya. Mesti color merah, color biru ke dia pakai. Tapi tak tahu lah owner ni kenapa dia suka guna color purple. Kamu nak ala review apa yang dia tukar untuk next video, kamu komen dekat bawah. Suka video Ala boleh follow Ala. Ingat, cari motor, cari Ala yang manis. Bye.